Siapa kat sini selalu pedih mata kalau potong bawang? Kita kan selalu masak banyak untuk keluarga kan? Tapi hari ni kita gunakan 15 saat saja untuk masak kisar bawang. Dulu korang saya ingat benda ni mahal. Sebenarnya tak mahal pun korang. Murah je kalau dijual kat pasaran pun. Korang nak pakai benda ni tak susah pun. Masukkan bawang je dalam ni. Okay, pastikan lepas tu masukkan benda ni pula. Dikemas macam ni kan? Tekan button kanan untuk kisar bawang ni. Tapi sebelum tu jangan lupa masukkan plastik. Okay, sebab nanti kulit bawang akan keluar dekat sini. Okay, so sekarang kita tekan button kanan ni untuk pancingkan benda ni lah. Okey, so sekarang kita akan tengok hasil dia. Okey, nak keluarkan bawang ni, kita tekan je button sebelah kiri ni. Wow, korang tengoklah ni, macam cantiknya bawang ni. Tak hilang pun kulit dia, masih segar elok je. Okey, sekarang kita nak try kupas pula bawang putih. Lepas tu kita tunggu je 15 saat. Okey, sama juga kita pasang je ni bagi kemas. Okey, kita tekan kat sini, kita nak tengoklah sama-sama apa hasil dia. Okey, kawan-kawan. Okey, sekarang kita nak tengok apa hasil dia. Kita just tekan je button sebelah kiri ni. Okey, korang tengok ni. Bersih sangat, betul tak? So, kalau benda ni tak bagus, saya tak akan recommend untuk korang. Sekarang saya rasa seronok sangat guna benda ni. Sebab kalau nak masak untuk ramai orang kat rumah pun tak ada masalah. Okey, boleh jimat masa dan tenaga juga. Okey, zaman sekarang ni kan orang sibuk nak masak, betul tak? Nak jimat masa dan tenaga. So, kalau korang nak dapatkan benda ni untuk memudahkan, tekan je beg kuning.